Good morning guys. So sekarang ni aku berada dekat Terengganu. Sekarang ni kita orang actually nak tunggu sunrise. Tapi sunrise tak ada guys. Odi dah kena mandi bunga. Aduh. Odi dah kena mandi bunga. Tapi hari tu korang tengok kan vlog aku masa nak pergi Tioman pula, Negeri Redang. Ada je sunset semua sunrise kan. So tak perlu dah mandi bunga. Sebenarnya guys aku daripada Kuantan. Aku dengan Syafiq juga kat sini. Okay, so sekarang tengah tunggu yang lain. Sai Mok Yu ada. So kita orang akan camping sebenarnya dekat area Dungun. Aku tak pernah lagi pergi tempat camping kat situ. Dan tempat camping tu yang aku difahamkan tak perlu nak hiking semua. Dia santai je. Memang untuk saya santai je. Okay, so sekarang ni kita orang tengah lepak-lepak kat tepi pantai Kekabu ni. Sebab kawan kita orang Mok Yu dia nak bagi makan laksa kuah putih. Saya pun dah sampai guys. Barai tu. Dari mana? Dari mana? Dari tu, KT. Kalau rumah? Rumah Paka. Vlog kali ni aku nak share korang pasal Samsung yang terbaru, Galaxy Z Fold 8. Phone yang sangat-sangat unik, sangat-sangat cantik. Sepanjang vlog ni aku akan share korang apa yang best. Mami, me gustaría hacerlo de aquel día. Tú andas escondida desde aquella vez. Qué rico sería si te viera todos los días. Ya nada te faltaría, serías mi. Panggil Kame-Kame. Kame. 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 Apa maksud dia tu? Ni, gaul-gaul. Gaul-gaul. So kuah putih ni dia macam kuah laksam lah. Dua-dua isi ikan je. So guys, ni Mok Yu masak. Bob? Pukul apa dia masak Bob? 5 pagi. 5 pagi. Tapi yang best dia ada ni, belacan. So apa yang special dia ada belacan guys. Ni first time aku makan yang ada belacan. If ada rumah. Oh sedap Mok Yu. Tadi makan yang kuah merah kan? Kalau kuah pedas dia lain rasa dia, tak sama dengan Kedah. Sebab aku dah pernah makan Peraknya, Kedahnya Johor, lain rasa. Beza dengan yang Terengganu punya. Dengan Terengganu punya. Laksa tu memang sedap gila guys. Tapi yang bestnya makan guna tangan. Lebih kurang macam Johor punya style. Makan laksa dengan tangan. Makan laksa tu dengan belacan. Belacan. Belacan tu satu yang baru lah bagi aku. Okey je, rasa dia tak pelik pun. Sedap je. Memerang tadi tu dia datang ke area sini. Jom kita tengok jap. Cari tengok, mana tahu dia timbul lagi. Tu. Hai. Guys, tu guys. Huyo, depan mata weh. Guys, Hakim kata memerang pun ada pasangan. Kita tiga orang ni pun tak ada pasangan. Okay guys, so dah alang-alang aku dekat area Terengganu ni. Aku bawa aku punya phone yang baru daripada Samsung. Bagi siapa yang dah tengok baru-baru ni, dia launching phone baru, Fold. So yang kat tangan aku sekarang ni ada Samsung Z Fold 8. Ini design yang terbaru, yang sangat-sangat unik, yang sangat-sangat best sebab dia punya size sangat-sangat kecil guys. So aku memang suka gila dia punya design ni sebab dia lain daripada yang lain. Aku tak sure sama ada phone lain pernah keluar ke tak. Dan dia punya size screen semua ni kalau korang tengok dia punya size kecil dan sangat-sangat nipis. Dan dia jenis yang buka tutup macam ni. Bila tutup, pegang macam ni. Dan diorang kata size dia ni lebih kurang macam size buku pasport. Dan juga ada yang komen dekat TikTok aku, buku dia lebih kurang macam buku 555. Buku yang kecil macam ni. So, sedap. Pegang kat tangan memang sedap gila. Aku boleh masukkan macam ni. Tak ganggu space. Memang sangat-sangat kecil. Sangat-sangat nice gila. Dan kalau masuk dekat dalam poket pun, just nice. Ni poket. Kecil gila, tak makan ruang gila. Dia punya size screen adalah size social media punya screen. Okay, contohnya macam Instagram kan. Instagram, gambar-gambar yang kita post, dia punya size adalah 4:3. So kalau korang tengok kat sini sebenarnya, dia punya size tu nampak. Kalau kita buka Instagram, nampak? Dia punya size tu memang size screen Instagram. Okay, dia punya size besar dia tu. So memang best gila. So kalau korang just imagine kalau korang tengok social media tu, berbandingkan dengan phone yang besar kan. Yang ni kecil, just ngam-ngam untuk korang tengok Instagram punya social media. Okay, kalau normal, atas bawah tu still ada nampak screen hitam tu. Kalau korang zoom, okay, nampak tu. Dia full size screen memang sangat-sangat menarik. Aku suka gila dia punya screen size lah. Sebab untuk social media, Instagram,
YouTube memang sangat-sangat selesa bila korang pakai. Aku tak tahu design kali ni untuk Samsung dia memang win gila. Dia ada 4 jenis color guys. Untuk color ni dia ada warna graphite macam aku punya sekarang ni adalah warna graphite. Dia macam warna-warna kelabu hitam sikit. Lepas tu dia ada warna lavender. Lavender tu macam warna-warna purple sikit. Lepas tu dia ada warna cream. Cream tu nak lebih kurang macam warna-warna putih cream lah. Yang tu aku rasa warna yang ramai juga orang suka. Dan lagi satu warna eksklusif, warna online. Korang boleh dapatkan dekat online, warna dia adalah warna pistachio. Okey, itu adalah warna-warna yang menarik yang dia ada. So sekarang ni aku dengan kawan-kawan aku nak pergi ke tempat campsite. Kita nak camping sebenarnya. Dan maybe aku nak try beberapa gambar dekat sana. Aku akan share dengan korang nanti. Tak tahu macam mana suasana dekat sana macam mana. Jom kita pergi ke campsite pula. Guys, kita dah sampai dekat campsite Kampung Syukur, Lubuk Kain. Betul. So inilah campsite kita akan bermalam semalam je kat sini. So, Tak main sini sebab dia ada macam kolam dalam sikit. yang best ni untuk family memang sesuai gila sebab dia bukan air yang deras, air dalam. Bukan. Okey, dia banyak-banyak batu. Kau boleh lepak sini. Sebab tu ramai family kat sini. Dia ada kedai makan juga, ada toilet. Lepas tu ada surau kat sana. Kedai makan ada, korang tak perlu risau. QR pun boleh. Oh ni lah. Best gila guys. Memang best. Boleh dah nak buat berendam. Tapi best lah. Serius. Aku nak boleh sampai sini tadi. Aku macam, oh macam ni ke nak mandi? Macam okay lah untuk family. Rupanya ada surprise level saya rupanya. Kat sebelah sini ada tempat yang lagi best. So best lah sini. Air di dalam, boleh berenang-renang. Okay guys, kita orang dah settle pasang dom. Kita orang yang lelaki tak pasang khemah, dom je. Nanti kita orang pasang lantai ni letak tikar. Tidur open tent macam tu je lah. So Mok Yu dengan husband dekat belah sana. Duduk kat sebelah ni. So nanti ada maybe kat sebelah ni dengan kawan dia. Tapi yang paling best malam ni kita ada game. Syafiq awak apa Syafiq? Ini bapak besar punya ke? Wih gila. Wih, besar daripada muka aku. Nampak ni. Besar. Wow, siap ada ikan. Ikan apa ni? Ikan Bawah mas. bawal mas. Tongkol. Tongkol. Kaya. Itu ikan apa? Dalam. Ini crazy. Kita ada petai guys. Petai dengan buah apa ni? Langsat. Wah, langsat. Langsat kot. So petai tu satu ikat RM5. Yang buah tu pun satu pasti RM5. Murah gila. Kita ada singgang ikan bawal emas, kaya, Ikan keri. petai bakar. Kita dia yang penting kita ada apa saya? Bodoh. Ya bodoh. Kita kampung tak? Mami, me gustaría hacerlo de aquel día. Tú andas escondida desde aquella vez. Qué rico sería si te viera todos los días. Ya nada te faltaría, serías mi bebé. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya dekat Terengganu ni dia punya air terjun, sungai, pulau memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat bersih. Especially sungai, korang tengok. Memang lawa gila, warna hijau, cantik, bersih. So guys, kalau korang tanya pendapat aku, phone ni best ke tak? Secara jujurnya, aku boleh cakap sebab phone ni dia lain daripada yang lain tau. First, dia punya design tu memang sangat lain daripada yang lain. Dia sebabkan kau sekarang, zaman sekarang ni kan telah into social media. Contohnya macam Instagram, YouTube. Especially macam aku kalau pergi cardio dekat gym semua, aku memang suka tengok YouTube. Okay, contohnya kalau korang tengok Instagram, nampak ni? Dia memang full screen. Kalau tengok YouTube pun, dia full screen. So memang best gila. Korang bayang kalau kat treadmill, korang pasang YouTube apa yang korang minat kan. Sambil tu layan YouTube memang best gila. Gambar dia pun walaupun 50 megapiksel bagi aku dah sesuai gila dah. Memang best gila, okay? So ada sebarang pertanyaan korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Aku boleh try test ataupun jawab untuk korang. Sekarang ni aku nak pergi mandi. Member aku dah panggil dah. Nanti kita sambung lagi. Apa yang best semua aku akan share dengan korang lagi, okay? Kita tengah buat oden. Oden dengan kuah sos sukiya. Ada cerita sebalik sos sukiya. Jangan Adi. Weh, ni pun banyak Okay, oden kita dah masak guys. Makan semua ke apa ni? Dia ada tofu cheese. Dia ada enoki, brokoli. Lagi apa lagi? Salted. Rempah-rempah. Ada berapa orang yang tengok IG story aku sebenarnya di DM dekat mana kawasan ni. Dekat area Dungun. Lepas tu nama tempat dia Kampung Syukur, Lubuk Kain.
tempat dia bagi aku memang best lah. Macam aku cakap dengan korang, mula-mula sampai aku rasa macam serius lah kat sini tempat nak camping kan. Macam tak best je, sebenarnya best. Bagusnya tempat ni sebab kau tahu kawasan-kawasan sini tempat campsite kita orang, belah-belah tepi macam ni. Lepas tu tempat anak-anak korang kalau nak mandi yang kecil-kecil semua masih okey. Okay, sebab dia tak dalam. Okay, nampak? Dia berbatu-batu macam tu. So katalah okay, korang main pelampung tu macam terhanyut pun masih lagi selamat. Sebab banyak batu yang akan halang lah. Dan selamat. Nampak? Okey je. Lepas tu kalau korang nak mandi tempat dalam macam kita orang mandi tu, dekat area atas sana. Lama sebenarnya, dah lama gila aku tak camping sebenarnya. So bila dapat ni rasa memang puas hati sangat-sangat. Dengan semalam menu Mok Yu masak. Lepas tu malam tadi diorang request untuk buat sukiah. Sos sukiah tu aku buat. Follow resepi daripada TikTok semua. Dan pagi ni diorang tengah buat breakfast, okay? Phone yang aku pakai ni, phone baru ni daripada Samsung Galaxy Z Fold 8. Kalau kita tengok design phone, semuanya dah agak sama dia punya design tu kan. Kadang-kadang kamera tu diorang just ubah-ubahkan style je. Tapi untuk kali ni, untuk foldable punya phone ni memang sangat-sangat lain. Sangat-sangat best. Unik punya size. Tengok social media account pun best. Layan YouTube pun best. Ambil gambar pun gambar okey. Bagi aku, perfect dah. Untuk yang suka kelainan memang sangat-sangat perfect. Best gila weh. Wow, lawanya. Okey, apa kata aku try ambil video pula dekat sini. Tunjuk kat korang, okey? So, aku gunakan phone Galaxy Samsung Fold ni. Kita tengok macam mana rupa video dia, okey? Okey guys, jadi ni aku record dengan menggunakan kamera depan Samsung Z Fold 8 dan suara direct daripada handphone ni sendiri, okey? So korang tengok ni, kat kawasan sini memang best sangat-sangat. Best gila guys, sangat-sangat best. So, wow, okey. Apa yang best dia, baru aku perasan untuk Android phone, macam korang tahu lah, aku jarang pakai Android phone kan. Kita boleh buat flip, ada logo flip kat sini. So kita try flip. Daripada kamera depan guys, boleh terus tukar kamera belakang. Kuyo, best gila nampak ni. Okay. So tengok sini, kita try zoom. Ya Allah, bestnya. Ni zoom 10 times. Yang kalau 10 times ni adalah digital zoom. Kita buat ultra wide balik. Yo guys, gila best. So katalah aku tiba-tiba tak bawa kamera ataupun kamera aku habis bateri, ini pun boleh jadi second kamera aku untuk buat vlog, okay? Macam mana? Apa pendapat korang? Tinggalkan dekat ruangan komen, okay? Okay guys, tu sedikit sebanyak yang aku boleh share dengan korang pasal Galaxy Z Fold 8 ni, okay? So kalau korang ada sebarang pertanyaan nak tanya kat aku, korang tinggalkan dekat ruangan komen. Kita jumpa lagi dekat next video guys. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa follow aku dekat Instagram, TikTok supaya korang boleh tengok daily vlog aku dekat situ, okay? Jumpa lagi guys dekat next video. Bye. Assalamualaikum. So apa pendapat kau pasal phone ni? Tahu lah, kalau aku tak berminat lah. Sebab apa? Kalau lipat-lipat ni tak berminat sangat. Kau suka yang dia style biasa je lah. Kamera dia cantik. Walaupun 50 megapiksel sahaja. Kalau untuk gambar saya tak sesuai aku. Dia pegang dia. Untuk buat note, untuk ni okey kot. Phone memang menarik. Sebab size dia memang lain lah daripada Android yang lain. Memang kecil sangat. Yang disadvantage dia mungkin sebab licin je lah. Tak sebab mungkin semua screen kan. Mostly screen. Takut dah terlepas. Kamera macam Hakim cakap memang cantik. Kalau macam Android, apa yang aku rindu one handed mode lah. Macam ni, senang sikit nak, kalau macam dalam kereta nak tekan, kita senang tak? Senang nak reach button. Unik lah. Dia macam besar-besar tangan gini je. Macam wallet lah pegang. Diorang kata macam bentuk pasport. Betul. Tapi pasport macam panjang sikit lah. Tapi best lah sebab screen besar tu je lah kot.